Tuan dan puan mati Allah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu tak boleh nak disekufukan dengan apa-apa. Ya? Sama ada dari sifatnya ataupun af'al dia, bukan saja zat dia. Ya? Katakanlah Allah tu mengungkap ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat ni apa dia perempuan? Ayat-ayat yang macam disamakan apa tu sifat manusia. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah mengatasi tangan mereka. Allah ada tangan tu. Kan? Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dalam ilmu akidah, kita akan mengambil dua pendirian dengan ayat yang mutasyabihat macam ni, tuan. Kan? Yang pertama ialah sama ada kita nak mengambil pandangan salaf, bukan salafi. Salafi ini pandangan Wahabi kan. Ni salaf ni tuan-tuan, sebenar salaf, bukannya fake salaf ni. Salaf ni dan golongan-golongan cendekiawan pakar dan tokoh yang berada sekitar awal tahun hijrah 300 tahun. Tempoh 300 tahun pertama itu salaf. Mereka bila berjumpa dengan ayat mutasyabihat ini membuat pendirian bahawa kita tafwid. Tafwid ni kita serahkan makna ni kepada Allah. Iyat-iyatlah, tapi tak adalah nak maknakan tangan sebagaimana tangan manusia ni, kita serahkan. Tapi bila sampai zaman khalaf, zaman yang kemudiannya daripada selepas 300 tahun yang pertama, tuan-tuan ya, maka zaman khalaf ni cabaran-cabaran sezaman perluasan penaklukan negara Islam sampai ke negara-negara yang mengamalkan falsafah seperti Eropah dan juga India serta China, tuan-tuan kan, mereka ni ada falsafah sendiri, ilmu akal sendiri. Maka mereka itu mengakalkan tentang kenyataan ayat yadullah fawqa aydihim ini. Maka ulama khalaf tidak lagi, tuan-tuan, berpada dengan tafwid itu. Mereka timur tafwid itu, tapi dalam menghadapi, tuan-tuan kan, kekeliruan yang ditimbulkan oleh falsafah ilmu akal manusia yang tidak berpaksi kepada akidah Al-Quran dan Sunnah ini, mereka telah pun membuat takwil. Mentakwilkan mana tangan ini satu isyarat perlembangan apa? Kuasa. Kuasa itu dimaknakan kuasa Allah mengatasi kuasa, yang makna sesuai dengan sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, semuanya summastawa 'alal arsh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa di atas arasy. Beristiwa ni tuan-tuan bukan maknanya bersemayam duduk raja di atas singgasana, tak. Walaupun ada pandangan-pandangan manusia, perfahaman musyabbihah dan mujassimah ini kata sedemikian. Tuan-tuan ya.